Episod kemenangan skuad Kedah menjelma seawal minit kedua apabila Muhammad Fazli Baharun berjaya menyempurnakan hantaran Badrul Bakhtiar. Selangor menggandakan asakan hasilnya pada minit ke-13. Amirul Hadi Zainal berjaya menjaringkan gol apabila mengambil kesempatan daripada rembatan Eli Aboy yang ditampan Muhammad Fazli Atta. Pemain terbaik perlawanan Khairul Muhaimin berjaya menambah gol kedua Kedah pada minit ke-32. Hasil permainan 1-2 dengan Nelson Sam Martin. Babak kedua menyaksikan Selangor menguasai permainan, namun pada minit ke-32 sepakan deras Muhammad Syafiq Jamal berjaya menewaskan Muhammad Sufian Abdul Rahman. Kemasukan Frank Sieta memberi harapan kepada Selangor apabila pemain itu berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-72. Minit ke-75 Kedah tersentak apabila pemain gantiannya Muhammad Sabri Abu dilayangkan kad merah setelah mengasari Amri Yahya. Selangor terus menggandakan asakan namun gagal merobek kubu Kedah sehingga whistle penamat sekaligus membolehkan Kedah mempertahankan piala kedua musim ini.